mempertahankan kejuaraan tersebut dengan baik insya-Allah. Jadi untuk kita dapat keberkatan dan juga kebaikan bersama, sama-sama kita membuka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi saudara-saudari, pada malam ini adalah malam pertemuan secara on Zoom dan seperti mana biasa, insya-Allah kita akan sampaikan kepada anda perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang anda perlu dengar khusus tentang Ugrade International. Jadi hal ini akan membawa pada saya suatu kebaikan bersama, kejayaan bersama insya-Allah. Bukan sekadar kejayaan di Ugrade, pada saya insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Jadi apa yang berlaku saudara-saudari, khusus kepada mereka yang pertama kali hadir pada malam ini, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih di atas kesudian kalian meluangkan sedikit masa, dan saya harap dalam masa 1 jam ini anda perhatikan betul-betul sebenarnya, dan saya yakin ianya dapat membantu memberi kebaikan kepada kita. Jadi seperti mana biasa, setiap hari boleh kata sekurang-kurangnya 5 waktu selepas kita solat, kita akan berdoa kepada Allah SWT. Jadi di antara ringkasan doa kita tu, kita minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi apa yang berlaku saudara-saudari, kalau kita lihat dekat sini, kebaikan di dunia pada saya 2 perkara. Yang pertama, kita nakkan kesihatan yang mantap, dan yang kedua, kita nakkan kekukuhan ekonomi. Betul tak? Jadi kalau kita perlukan kesihatan yang mantap saudara-saudari, tak lain dan tak bukan, kita perlukan punca-punca pemakanan yang baik, yang insya-Allah dapat meningkatkan kita punya kandungan vitamin dan mineral dalam tubuh kita. Sebab vitamin dan mineral adalah dua sumber utama untuk tubuh supaya kita lebih sihat pada masa sekarang dan akan datang insya-Allah. Selain daripada penjagaan kesihatan yang tertentu, exercise dan sebagainya. Jadi saya tak nak cakap panjang. Saya secara tak langsung terlibat dalam industri ini adalah disebabkan kerana sepotong ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah diberitahu kita ni adalah sebaik-baik ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ni adalah sebaik-baik ummah. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita digalakkan memberikan kebaikan kepada ta'muruna bil ma'ruf, sampaikan kebaikan kepada ramai, dan wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kita beriman kepada Allah SWT. Jadi memberi kebaikan kepada ramai ataupun kepada masyarakat termasuk dalam kerja-kerja yang insya-Allah kita boleh dapat dalam Ugrade insya-Allah. Ya Kak Roy? Jadi saya rasa anda boleh dengar baik-baik macam mana anda boleh dapatkan kebaikan dalam Ugrade pada malam ini, dan anda boleh jadikan ayat tersebut sebagai sebab kenapa anda nak buat Ugrade. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menjemput yang saya anggap seperti guru saya yang banyak mengajar saya, dan insan yang luar biasa hebat ini, tak lain dan tak bukan, kita beri perhatian kurang lebih dalam antara 20 ke 30 minit. Beliau akan menerangkan apa itu Ugrade International. Beliau juga akan menerangkan apa yang kami pasarkan. Jadi macam mana kita dapat mengambil kebaikan daripada ini semua. Untuk itu, dengan segala hormatnya, bakal Diamond Executive bila-bila masa saudara-saudari, kita beri penghargaan, kita beri penghormatan, kita beri pengamatan, tumpukan anda punya pendengaran khususnya kepada beliau. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Silakan Kak Roy. Terima kasih Tuan Haji Wahi merangkap Blue Diamond. Orang dah begitu berjaya di Ugrade. Pendapatan pun dah melebihi 500,000. Itu 500,000 tu tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Datin Puan Sri Tan Sri, itu baru satu akaun. Kalau dia cerita banyak akaun tu, tepuk dada, tanya selera ataupun tanya poket. Saya bersyukur pada malam ni sorry,
saya digandingkan dengan beliau. Terasa begitu bersyukur sangat-sangat. Dan saya tidak terlambat untuk mengucapkan selamat raya pada anda yang menyaksikan kita beraksi di Zoom pada malam ini. Semoga memberi keberkatan, manfaat kepada anda semua. Selamat berhari raya, selamat maaf zahir batin. Dan pada mereka yang menjalankan puasa 6, tadi dah berbuka kan, perut dah selesa sedikit. So malam ni dengarlah Kak Roy nak berceloteh ni. So sebenarnya saya dijemput untuk menjalankan perniagaan U-Grade ni hanya baru beberapa bulan, belum sampai 6 bulan pun, oleh Puan Hajah Noaini Ademahan merangkap 001 di U-Grade. Juga merupakan wanita hebat, jutawan yang pernah satu ketika dulu saya bersama beliau menjalankan perniagaan dan kita pun mengumpul ribuan, ratusan ringgit. Sebab saya yakin dan percaya dalam perniagaan networking inilah dapat merealisasikan impian kita. Sebab itu makin hari makin ramai orang yang menyertai U-Grade kerana dari segi syarikatnya, produknya, plannya semua menguntungkan. Sebab saya dah tengoklah daripada perincian itu semua yang saya sebut tadi, barulah saya rasa tersangat terpanggil untuk menjalankan perniagaan U-Grade ni. Company dah strong, mereka dah menjalankan perniagaan ini selama 5 tahun. Banyak kejadian-kejadian yang berlaku. Maksud saya ramai leader-leader yang dah berjaya mendapat income puluhan dan ratusan ribu. Itu termasuklah kawan-kawan kita seperti Si Fukam, Cikgu Azli, yang sama-sama menjalankan perniagaan ni bersama Tuan Haji Wahid sebenarnya. So saya menghormati mereka ni semua sebab daripada mereka lah saya banyak belajar di sini. Walaupun kita masih baru tapi tidak terlambat. Tidak terlambat. Untuk perjalanan syarikat ni dia bermula pada Disember 2019 dan melancarkan perusahaan ini pada 29 Februari 2020 di Putra World Trade Center Kuala Lumpur. Kini U-Grade telah melebarkan sayap ke beberapa buah negara di seluruh dunia. Memang hebat. Dah hampir saya tengok kalau di dinding-dinding office ni melebihi 40 buah negara. Memang hebat. Sebab kita punya seorang CEO yang hebat. Jadi U-Grade ni telah menerima beberapa penghargaan bertaraf antarabangsa seperti Made for the World dan Asia Pacific Top Excellent Brand. Okay, so di sini minta siapa Adif tunjukkan ni kepada bos kita. Kita punya bos bos Taufik Samsudin ni merupakan CEO kita ataupun pengasas, the only owner. Dia tidak ada bergabung bersama-sama bersama rakan-rakan yang lain ataupun bos-bos yang lain. Di U-Grade dia seorang sahaja. Bagi beliau success is a journey, iaitu kejayaan ni adalah satu perjalanan. The decision you make today, apa saja decision, apa yang anda buat pada hari ini, keputusan anda buat pada hari ini yang adalah will make your future untuk memberi satu apa orang kata masa depan yang cemerlang dan gemilang. Itulah dia seorang leader yang hebat, bos yang hebat. Yang beliau ni dulu pernah menjadi jutawan ketika usia beliau 18 ke 20 tahun kalau tak salah saya. Beliau ni begitu sukses sampai sanggup membuka perniagaan sendiri iaitu U-Grade. Alhamdulillah, dan begitu berjaya. Orang yang bersama beliau adalah Encik Haikal, merupakan Chief
Technology Officer. Beliau ni merupakan yang mengendalikan sistem apa ni, orang kata apa, dia yang buatkan sistem untuk kita untuk berjaya. Okay, next. Okey, ini adalah gambaran yang anda tengok aktiviti perniagaan di seluruh dunia. Tanzania, Uganda, aktiviti yang berlaku. Mereka mengadakan seminar-seminar yang berwawasan tinggi untuk leader-leader yang terawal dari kita. Dan seterusnya pencapaian dan liputan syarikat. Daripada ni pencapaian bos, mengeluar apa ni dari berita-berita yang terkeluar di dada-dada akhbar peringkat awalan sebelum kita bersama Ugrade, mereka begitu sukses. Dan sebelah tu juga kita tengok lesson AGL Ugrade. Anda bayangkan bos kita ni dia menjaga syarikat dengan betul, memberi bonus tanpa apa ni delay, every minute, every second. Saya yakin dan percaya pada kita yang baru join 5-6 bulan ni pun bonus kita dibayar begitu pancul. Maksudnya kan aja terus masuk ke bank. Itu special. Nanti akan sampai ke tempat ULC tu. Ini begitu ni. Jadi bila dia menjaga kebaikan syarikat, membuat pembayaran yang bagus, jadi beliau mendapat 5 tahun AGL. Ni bukan akta juara apa ni, juara lagu tu. Ni akta juara langsung yang terbaik. Kita patut beri satu penghormatan yang baik buat apa ni bos kita, bos Taufik ini, sebab dia menjaga tata susila, cara kerja, cara pembayaran sampaikan mendapat keiktirafan begitu. Saya begitu bangga dan rasa happy sangat berada di Ugrade. Okey, seterusnya di sini anda boleh tengok ibu pejabat Ugrade yang saya berada sekarang di Kota Damansara. Okey, selesa tingkat 2, bilik bos, bilik staff, bilik barang-barang produk. Tingkat 3 kita menjalankan aktiviti seperti kita buat kelas BOP. Jangan lupa besok 2.30 datang beramai-ramai. Kita bawa rakan baru. Minggu lepas kita ada 20 orang. Kalau 20 orang bawa seorang rakan pun kita sudah ada 40 orang rakan. Kalau dapat banyak lagi bagus sebab kapasitinya boleh muat lebih kurang dalam 75 orang. Kan Haji Wahi? Bagus. Semua tempat disediakan. Dulu pernah saya bersama syarikat yang lepas-lepas, kita nak guna dia punya dewan kena bayar sampai 500. Subhanallah, sebab segala kesulitan yang dihadapi, saya terpaksa undur diri. Biarlah orang kata Kak Roy tu, Kak Roy, leader lompat katak, biarlah orang kata, tapi hati saya bahagia. Di mana saya jejak kaki saya dalam perniagaan itu, belum pernah saya tak collect duit. InsyaAllah, bukan saja collect duit, saya dapat melancung ke 40 buah negara. Haji Wahi, 40 buah negara bukan senang-senang. Bukan kaling-kaling. Bukan suami bawa tau. Saya yang bawa suami pergi holiday. Tanyalah Puan Hajah tu. Kami pergi Europe. Kami pergi macam-macam lah. Daripada tempat China, tempat India. Macam-macam. Tapi memang kita pergi melawat negara orang. Ya Allah, subhanallah. Itulah kejadian yang Allah buat. Rupanya itu orang kata bukan senang nak senang. Kenapa ramai orang yang banyak duit, especially orang yang kaya raya, boleh pergi luar negara? Kerana satu, mereka memang banyak wang. Keduanya, mereka bekerja bersungguh-sungguh, bermati-matian untuk dapat duit, melihat keindahan dunia yang telah Allah ciptakan. Dan setelah anda tengok office kita yang begitu gah,
Saya juga pernah melawat ke kilang di Subang Bistari, kilang syarikat bertaraf GMP. Jadi anda jangan risau, produk tak akan habis stok dan sebagainya. Kita ada kilang. Baru-baru ni saya dengar bos beli lagi 3 mesin. Satu mesin nak membuat produk 120,000. Kalau 3 mesin, anda kiralah sendiri. Banyak yang Juga sekarang bos, ya, macam mana? awak pergi tak payah minta duit, awak pergi baik awak saya buat. Buat duit ya. Tak apa, kita boleh buat duit dekat Ugrade ni. Bertaraf GMP. Tengok. Kalau anda tengok staff-staff dia pakaian begitu kemas dan teliti. Sebab kebersihan mesti dijaga. Sebab produk mesti dijaga ketulinan, kebersihannya. Okey, yang nak makan produk tu kita dan rakan-rakan kita. Okey, kalau anda tengok dari segi sijil dan lisennya, dia mendapat top. Bos kita mendapat semua sijil-sijilnya yang terpenting untuk kita jalankan perniagaan ini. Jadi jangan, untuk anda yang baru menceburi syarikat ataupun baru meninjau-ninjau malam ni melihat apa yang ada di Ugrade ni, jangan risau. Syarikat dah sediakan segala-galanya untuk anda. Kita cuma jalankan sahaja. Okey. Seterusnya, cawangan pejabat yang beroperasi. Kita juga ada cawangan yang beroperasi di Margahayu, Kecamatan Bagasi Timur di Indonesia. Ini untuk anda yang nak pergi ke Indonesia pada bulan Jun nanti, kita boleh pergi bersama-sama. Okey, kita tengok office kat sana pun cantik. Dia dengan secara rasminya dia orang bermula pada bulan Julai 2024. Alhamdulillah. Kita tengok office dia, subhanallah, color dia cantik. Biru yang menawan. Anda tengok dekat skrin yang terpapar di skrin anda tu, wah, lebih cantik daripada office HQ. Untuk mereka menjalankan perniagaan, bos dah sediakan untuk bilik meeting, untuk leaders, untuk adakan BOP, semua dah disediakan cantik dengan warna yang menarik. Kita rasa tenang dan nyaman untuk pergi ke office di Indonesia. Dan cawangan pejabat beroperasi bukan sahaja di Indonesia, company juga ada di Kampala, Uganda. Di sana pun ada. Kalau anda ada rakan-rakan, jemput mereka datang untuk next Zoom meeting. Untuk sekarang ni pun kalau tak terlambat untuk anda share. Okay. Dan dia juga ada di Dar es Salaam di Tanzania, dan juga IKEA Nigeria. Okay. Semua office ni disediakan untuk kemudahan agent atau distributor Ugrade di luar negara. Okey, di sini kita lihat 5 industri yang berkembang pantas merupakan bisnes dari rumah. Ada orang buat bisnes dari rumah dengan produk-produk tersendiri, dan juga kesihatan dan kesejahteraan. Next, Adib, next page. Okey, kecantikan dan penjagaan kulit, e-dagang, ataupun pengurangan dan pelansingan berat badan. Inilah 5 industri yang berkembang pantas buat masa kini. Okey? Dan sekarang adalah masa yang tepat untuk kita menjalankan perniagaan, kerana semasa dunia dilanda pandemik COVID-19, ianya telah meningkat kesegaran orang ramai, termasuklah saya dan anda, betapa pentingnya penjagaan kesihatan diri kita ni agar tahap kesihatan berada di tahap yang optimum. Kita kena sentiasa sihat. Walau saya ni dah berusia warga emas, kenapa saya nak kelihatan muda belia, kelihatan segar, cantik dan sihat? Sebab saya nakkan anda semua, rakan-rakan saya, macam saya, sihat, segar. Dalam masa yang sama, meningkatkan kesedaran untuk meningkat ekonomi dan
persediaan dalam menghadapi sebarang krisis kegawatan yang melanda dunia. Okey. Okey, tibalah masanya untuk saya menceritakan produk-produk Ugrade yang begitu quality. Okey. Your health is our priority. Produk yang pertama yang nak Kak Roy sharekan adalah UJ Care Plus. Anda nampak di sini? Okey. Dalam UJ Care Plus ni dia ada daun doku dami. Okey, daun doku dami. Doku bermakna racun. Dami nyah toksik. Jadi bila anda makan, tak saya kering, maaf. Dia dapat buangkan toksik-toksik dalam badan anda. Dan dia ada artichoke leaf, dia ada blue-green algae. Blue-green algae ni, dia seperti, dia seperti spirulina. Spirulina ni bagus. Bahan-bahan yang kita punya bos ambil ni adalah bahan-bahan yang berkualiti. Dan dia ada rice ceramide. Yang ini bos cakap dengan Kak Roy, harganya 1 kg 8,000. Kenapalah? Kan kita nak beli semua bahan-bahan yang terlalu mahal, sedangkan syarikat dah sediakan. Anda makan, buka koyak aja satu sachet tu, letak bawah lidah. Seeloknya waktu pagi. Waktu pagi, jangan gosok gigi lagi. Sebab di bawah dalam mulut kita tu ada enzim. Anda makan. Dan dalam enzim tu dia ada lebih kurang 6,666 sel-sel yang kita nak bantu kesihatan dalaman dari segi sel mata, sel kulit, sel otak supaya cergas. Makan spirulina tu, otak anda cergas. Bagi anak-anak makan, memang insya-Allah otak dia bergeliga. Power produk ni. Jadi untuk anda ada masalah, sebenarnya saya cuba produk ni peringkat awalan lutut saya. Biasalah bila dah berumur, lutut menjadi masalah. Jadi kena kurangkan berat badan. Jadi bila saya makan ni, lutut saya, berat badan saya berasa beringan, lutut saya segar. Sekarang ni dah tak sakit lutut. Kalau anda tengok saya berjalan di luar, saya pun masih pakai suit yang 2 inci. Jangan marah. Okey, jadi untuk orang yang ada masalah sendi-sendi, memang bagus. Terutamanya urat saraf. Bila kita dah dewasa, 40, 50, 60, urat saraf kena jaga. Jadi bagi saya syorkan pada anda semua yang mendengar pada malam ini, produk UJ Care Plus ni adalah produk untuk dari hujung rambut hingga hujung kaki. Kena amalkan. Okey, produk kita yang kedua adalah produk UG Booster Berry. Yang ini kaum wanita wajib ambil. Kita panggil dia sebagai apa orang panggil? Jamu moden. Okey, yang penting dalam dia ada kacip Fatimah, dia ada manjakani, mahkota dewa dan maka. Bahan-bahan yang Kak Roy sebut ni semua nak menjaga dalaman wanita. Menjaga faraj, mengetatkan faraj. Okey, jaga jantung kita, dia kuatkan, menyihatkan rahim kita. Jadi wanita untuk kelihatan cantik, berseri, nak senyum manis macam Kak Roy, kena makan produk ni. Sebab kacip Fatimah ni dia jaga rahim. Kalau rahim kita sihat, badan kita sihat, kulit kita sihat, muka kita pun ceria. Ini untuk wanita. Kenapa dia booster berry? Rasa dia strawberry. Jadi anda wajib makan supaya senang anda nak bercerita dengan kawan-kawan. Kalau anda tak makan, orang tanya, anda tak boleh jawab. Okey? Booster berry, rasa berry. Okey, produk seterusnya, produk booster orange. Kenapa booster orange? Rasa dia orange. Yang ini, saya dah rasalah sedikit. Ini bukan produk wanita. Ini produk lelaki. Bukan saja untuk kuat lelaki, sebab dia ada tongkat ahli,
Dia jaga kesihatan lelaki, dia ada ubi jaga. Ubi jaga untuk jaga bahagian sulit lelaki. Kita ada testimoni orang yang dah kena prostat, yang dah makan produk ini dah baik. So anda kena amalkan. Lagi satu, lelaki 40, 50-an, 60-an yang dah ada kencing manis. Rata-rata dia punya alat sulit tu susah nak bangun. So anda ambil produk UG Booster Orange ni, insya-Allah kita ada banyak ratusan testimoni. Anda boleh check under Ugrade International, tengok dia punya YouTube semua tu, memang dah ramai orang yang nak makan 5 years ago yang dah baik. So bertitik tolak pada tu, saya yakinkan anda, kita syorkan pada rakan-rakan anda untuk makan. Dia ada guarana, katuaba, bagus untuk meningkatkan daya ingatan lelaki. Bila umur dah meningkat, cepat lupa. Semua bahan-bahan ni untuk kebaikan kita bersama. Yang ini untuk lelaki ya. Okey. Untuk produk seterusnya, UG Proactive. Yang ini Kak Roy suka guna. Spray-spray tegang. Kalau kenapa dia begitu bagus dan menegang kulit. Untuk orang yang tua pun tegang. Kalau anda ada eye bag, especially spray tempat eye bag anda tu. Saya tengok ramai wanita tak jaga kesihatan, tak jaga kecantikan. Saya pun dah umur 60-an ni, saya memang jaga kecantikan sebab nak maintain satu suami kan. Bukan senang tau, 40 tahun dah berkahwin. Kecantikan, kesihatan kena jaga. Sebab dalam UG Care Proactive ni, dia ada apple stem cell. Apple stem cell ni dia jaga kulit kita, anti-aging, awet muda. Kalau anda rasa anda punya kedutan tu banyak di mata, spray banyak di mata. Yang ini selalunya Kak Roy akan bubuh dalam handbag. Jangan marah lelaki. Kenapa? Handbag wanita, bag dia besar-besar. Sebab banyak barang boleh letak. Semua UG Care Booster Barry nak letak, UG Care Plus nak letak, nanti coffee lagi, UG Protector. Kalau Kak Roy travel long distance, contoh ke Kelantan, Kedah, Perak atau ke JB, penat kan, kita driving, kita tak bawa suami kita, kita pergi dengan business partner kita. Spray je, spray. Kalau kena mata pun tak apa, dia cerahkan mata anda. Kadang-kadang mata anda tu berair dengan tek mata, bersepah kan. Lepas tu ambil tisu lap aja. Dia tak membutakan mata anda, dia cerahkan mata anda. Ada. So, untuk kulit-kulit anda yang bermasalah, ada penyakit psoriasis dan sebagainya, perlu ambil kira, kena spray dekat kulit anda. Tiba-tiba hari tu suami kata, darling, masakan saya masak lemak cili api, potong-potong bawang, terpotong jari anda. Cepat-cepat ambil UG Protector ni, spray. InsyaAllah darah akan berhenti. So, jangan tidak ada. Setiap rumah mesti ada UG Protector ni. Dia banyak membantu. Bukan nak cantik saja. Untuk wanita, kalau gatal-gatal di bahagian sulit, boleh spray. Spray saja di situ. Kita nak belajar tentang produk, jangan malu. Boleh. Kalau yang selebih tu, dalam-dalam lagi, nak belajar, boleh call Kak Roy personally. Daripada 7 pagi sampai 12 malam. Kalau pukul 1, Kak Roy dah nak tidur. Okey, kesihatan kena jaga. Okey, produk seterusnya adalah coffee. Kopi ni memang kegemaran dan kegilaan semua. Rasa dia bos kita dah buat sedap-sedap dah. Memang dia guna kopi Arabica. Dia ada Cordyceps. Cordyceps ni dia bagus untuk orang yang selalu batuk tak berhenti-henti, ada masalah pernafasan dan dia juga mengurangkan berat badan. Siapa? Dulu ada satu company yang jual produk dia Cordyceps je. Itu pun dah berat. Berapa ramai ratusan leader-leader. Masa tu saya dengar satu company yang buat jual produk Cordyceps ni menjadi jutawan. Tetapi sekarang ni anda nak jadi jutawan di Ugrade, dah ada dalam kopi kita ni. Dia ada Tiger Milk Mushroom. Kita tahu Tone M dulu pun
mengamalkan produk ni. Susah payah pergi cari dekat ladang-ladang. Tapi kat dalam ni semua dah ada. Susu cendawan harimau. Dia boleh apa? Dia jaga paru-paru. Sebab tu Tun M dulu duk sakit paru-paru, dia amalkan juga tiger milk mushroom ni. Dia pun ada sejarah juga. Kenapa? Yang tu kita belajar kemuliaan. Nanti kan tak sempat nak belajar macam mana nak buat duit. Dia merawat sakit sendi. Untuk yang tiger milk mushroom ni. Dan untuk menjaga imunisasi badan. So kena makan. Seterusnya rasa dia yang sedap lemak tu dia guna sedikit stevia. Stevia ni untuk orang kecil manis pun boleh ambil. Anda jangan risau. Jadi bos kita dah ambil kira semua produk-produk yang dikeluarkan di pasaran memenuhi piawaian. Anda jangan takut. Dahlah kilang bertaraf MGMP, produk tak pernah sangkut. Jadi anda jangan risau. Dan produk kita seterusnya adalah produk detox. Okey, produk detox. Kita pergi kepada produk detox yang ini. Dia cuma ada 14 sachet. Produk yang kotak-kotak earlier yang Kak Roy cerita tu dia ada 20 sachet untuk 20 hari. Kalau nak makan sebulan, kena beli 2 kotak, terus jadi member. 240. Murah kan nak jadi ahli dekat Ugrade? Okey. So untuk detox, ini bagus. Sebab satu, rasa dia sedap, rasa dia kiwi. Kiwi ni dia banyak vitamin C, E dan K. Dan dia juga boleh meningkatkan kualiti tidur. Kalau anda susah nak tidur, ada orang kata, saya ni susah lah kalau minum kopi ni tu susah tidur. Tak ada. Kau cuba produk kita ni, insya-Allah. Kak Roy kadang-kadang ambil 2 sachet sebelum tidur tu. Sebab mesti nak rasa kopi tu dulu sebelum tidur. Ini orang dah betul-betul ketagih kopi. Siang dan malam mesti minum. Kalau anda tak berapa ketagih, anda minumlah pagi cukup. Okey? Okey. Kiwi, rasa kiwi sedap. Dia juga ada serkam xylem. Dia kaya dengan serat. Yang ini untuk pembuangan kita yang afdal. Okey, konjac gum juga. Dia boleh meningkatkan pergerakan dalam usus kita. Semua ni jaga di dalam usus. Dan saya nak bagi tahu anda, dalam produk di Ugrade, UGK Plus dengan UG and Detox lah sahaja yang ada daun dokodamin. Ingat ya, Kak Roy kata tadi, doko bermakna racun, dami menyah toksik. Anda makan, dia buang toksik-toksik. Ini dia mengempiskan perut. Untuk lelaki yang 9 bulan mengandung. 350 orang ke? Tahu tak apa. Okey. Okey, tutup itu. Tutup itu. Volume. Yang ini dia buangkan toksik dalam badan untuk orang nak jaga kurus. Dan untuk pengetahuan anda, bukan makan begitu saja. Okey, dia 1 sachet tu, anda dah koyak, letak dalam gelas yang setengah gelas, air sejuk lebih sedap untuk saya. Orang yang tak minum sejuk, ambil air suap, kacau dan minum. Waktu malam sebelum tidur. InsyaAllah besok pagi, lawas najis anda lembut. Ini untuk orang yang ada masalah sembelit, kena ambil. Mau tidak mau, mesti ambil detox. Itu sekurang-kurangnya kena ada modal 480, ambil 2 detox, ambil 2 UGK Plus. Ini afdal. Ambil detox dulu sebelum ambil UGK Plus. Buang segala toksik, lepas tu baru ambil suplemen yang memberi kesihatan anda. Dan di sini juga dia ada daun sina. Kita tahu ramai orang Kelantan dia suka daun sina ni. Nak pecahkan lemak, dia tinggi antioksidan ni, dan dia juga mengelakkan dari terkena jangkitan kulat. Jadi anda amalkan. Dan pada mereka yang beratnya 79 kg ke bawah, anda ambil 1 sachet. Dan saya nasihatkan, jangan lokek, jangan kedekut duit. Yang 80 kg ke atas, kena ambil 2 sachet. Mau tidak mau, ambil 2 sachet. Anda makan 2 sachet, selama seminggu anda makan, anda akan nampak result dia. Fantastic. Pembuangan lawas, tidur lena, kulit cantik, dia buang segala toksik lemak-lemak dalam badan anda.
Yang ini bagus. Tadi saya kata apa? Lelaki yang mengandung 9 bulan tak beranak-beranak tu kena makan yang ini berterusan sampai perut tu kempis. Ha. Okey, begitulah apa ni penceritaan saya 6 produk yang telah dibekalkan oleh Ugrade. Alhamdulillah, tibalah masanya untuk anda belajar, diberi penerangan macam mana nak jadi jutawan di Ugrade. InsyaAllah, macam mana nak dapat macam Haji Wahid. Dah collect 500 juta. Beberapa tahun aja tu. Kalau dia boleh dapat, kita pun boleh dapat. Tak mustahil kan Haji Wahid? Untuk orang yang lebih layak menceritakan tentang bagaimana untuk menjadi jutawan, bagaimana nak dapat 5,000 anda yang pertama, 10,000, 15,000, beliau akan ceritakan. Anda kena dengar betul-betul penceritaan beliau. Tapi kalau tak puas juga pada malam ni, anda kena datang besok petang. Bawa rakan-rakan, padatkan bilik seminar kita di tingkat 3. InsyaAllah, anda bawa lebih pada 3, 5 orang, anda lah bakal jutawan pertama di Ugrade. Saya doakan pada malam ini, InsyaAllah. Dengan itu, saya sekali lagi dengan rasa rendah diri, menghormati leader yang hebat ini, berjaya di mana-mana, menjadi jutawan juga di mana-mana, 001 juga di mana-mana. Alhamdulillah, beliaulah yang paling layak menceritakan bagaimana nak dapat pitih. Orang Kelantan kata pitih, nak dapat duit banyak kat sini. Majlis dengan rasa bangganya mempersilakan sekali lagi Blue Diamond yang berpendapatan melebihi 500 juta, iaitu Tuan Haji Wahid. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, Kak Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita kembali selepas kita mendengar tadi macam mana kebaikan demi kebaikan dan juga kekukuhan syarikat Ugrade International. Jadi apa yang berlaku dekat sini, ada beberapa perkara yang saya menarik tentang apa yang telah dikongsikan oleh Puan Rohaya Isa tadi. Kalau kita lihat, Alhamdulillah, kita ni nak berniaga dan Alhamdulillah Ugrade jelas. Maksud saya jelas, dia mempunyai lesen ataupun kebenaran yang diberikan oleh kementerian, dan Ugrade juga mempunyai produk yang jelas. InsyaAllah, saya yakin produk tersebut melepasi piawaian antarabangsa yang mana, dan kalau kita dengar daripada pencerahan Kak Roy tadi, produk-produk yang diceritakan tadi itu InsyaAllah dapat memberi kebaikan kepada kita. Dan seperti mana yang Kak Roy bagi tahu tadi, testimoni terlalu banyak. Dan sebenarnya dalam kita menggerakkan perniagaan terutamanya multi-level marketing ini, ada satu lagi elemen yang perlu kita tahu, iaitu tentang kita punya marketing plan ataupun kita punya business plan. Jadi dalam hal ini, saudara-saudari, apa yang berlaku, saya sangat kagum dengan Ugrade International. Kenapa? Sebab Ugrade International telah menawarkan kepada kita yang ingin bersama niaga dengannya, dengan memberikan kepada kita 10 jenis bonus. Jadi pada malam ini, saya tidak akan kupas semuanya dan saya akan ambil beberapa bonus tertentu saja, dan anda lihat, anda dengar baik-baik sedikit perkongsian yang saya akan sampaikan berkenaan tentang beberapa bonus yang ditawarkan oleh Ugrade International. Yang pertama, saya suka pilih dekat sini yang dikaitkan sebagai introducer bonus. Introducer bonus ataupun yang dikaitkan sebagai bonus mengenalkan, ataupun dalam erti kata lain, ianya dikaitkan sebagai bonus sponsor. Jadi pada anda yang memperkenalkan perniagaan ini kepada rakan anda, saudara anda di luar sana, anda adalah sponsor kepada mereka dalam perniagaan ini. Itulah yang dinamakan introducer bonus, bonus perkenalan. Dan dalam hal ini, saudara-saudari, sebenarnya kalau kita lihat, Ugrade mempunyai beberapa package keahliannya. Kalau kita lihat dekat next slide,
Ugrade sekurang-kurangnya ada empat package keahlian. Jadi next. Ya, package keahlian yang bermula daripada titanium, platinum, chrome dan juga basic. Jadi kenapa saya mulakan dengan titanium? Sebab saya yakin dan saya percaya kalau anda sanggup memberi masa anda sampai jam hampir 10 malam ini, ya, anda bukan golongan biasa. Saya mengkategorikan anda sebagai seorang usahawan. Jadi titanium ataupun titanium adalah package yang dikaitkan sebagai package usahawan, yang mana package ini adalah package yang terbaik. Kenapa? Dengan mengambil ataupun anda mendapatkan package ini dengan hanya 4800, anda akan dibekalkan sebanyak 40 pieces ataupun unit produk. Kalau misal kata anda nak mulakan dengan UGK Plus, anda akan dapat 40 box. Dan dalam sekiranya anda memiliki 40 box pada saya, ini satu stok yang mencukupi untuk anda memulakan pasaran. Sebab apa? Sekiranya anda nak buat perniagaan, kita tentunya akan adakan sampel, bagi kawan rasa dan sebagainya. Dalam hal ini, saudara-saudari, saya sangat kagum apa yang kita bawa dalam Ugrade ni adalah sistem network marketing ataupun multi-level marketing yang tulen. Di mana hari-hari kita berjumpa kawan, hari-hari kita memperkenalkan tentang produk kita, tak kiralah one by one dan sebagainya. Home sharing ataupun office sharing. Dan itulah package yang pertama, titanium. Yang kedua, platinum. Dan yang ketiga, chrome. Yang keempat, basic. Basic ni sekiranya anda nak mulakan sebagai pengguna, ya, pengguna, anda boleh mendapatkan 2 box seperti mana yang Kak Roy maklum tadi. Dengan hanya 2 box, anda dah boleh memulakan perniagaan ini. Dan apa yang berlaku, saudara dan saudari, seterusnya, next, Adib. Ya, apa yang sekiranya anda taja, ya, anda taja package titanium, anda akan diberi ganjaran ataupun sponsor bonus sebanyak RM1,020. Jadi pada saya, return ini ataupun pulangan ini adalah pulangan yang sangat-sangat tinggi. Anda bayangkan, saudara-saudari, kiranya satu hari anda memberi penerangan daripada pagi sampai petang dan katalah daripada 2-3 penerangan yang anda sampaikan, satu hari anda dapat rezeki, sahabat anda, kawan anda, prospek anda join sebagai titanium dan pada ketika itu anda dapat terus sponsor bonus sebanyak 1020. Ini bererti sekiranya anda konsisten menggerakkan perniagaan Ugrade ini selama 30 hari, membawa maksud pendapatan anda lebih 30,000. Betul tidak? Untuk bonus penajaan. Satu hari satu saja. Ya, anda bekerja setiap hari untuk bertemu dan menceritakan kebaikan. Sekiranya anda menggerakkan perniagaan ini 1 minggu 1 kali dan 1 minggu 1 yang anda close, membawa maksud 1 bulan untuk bonus ini saja anda boleh terima RM4,000. Dan pendapatan RM4,000 kalau bonus ini saja, saya belum bicara bonus yang lain, ya, RM4,000 pada saya satu perniagaan yang sangat baik. Ya, dan kalau kita lihat RM4,000, walaupun dia taklah banyak sangat, tetapi pada saya ini dapat membantu. Ya, membantu kita berbelanja. Dan kita sedia maklum hari ini dari segi kos sara hidup memang meningkat dan kita memang memerlukan pendapatan sampingan. InsyaAllah saya yakin dan saya percaya dengan 40 kotak ataupun box yang anda dapat sebagai titanium, memudah cara untuk kita melakukan perniagaan ini dengan mudah. Ya, kalau sekiranya anda taja package platinum, ya, membawa dekat sini anda akan dapat RM408 dan itu platinum. Kalau chrome anda akan dapat
duit sponsor RM102 dan sekiranya rakan anda masuk ataupun join dengan mengambil 2 produk saja, anda akan dapat RM51 yang dikaitkan sebagai bonus introducer. Jadi di sini mudah saudara-saudari. Anda kenalkan, anda ceritakan tentang kebaikan perniagaan Ugrade International, anda ceritakan tentang beberapa kebaikan produk dan daripada situ mereka ingin ataupun terbuka hati untuk mengambil package. Contoh titanium, anda terus mendapat 1020. Itu bonus yang pertama. Saya fikir ianya sangat jelas, anda mudah faham. Betul tidak? Ya. Dan seterusnya, bonus ataupun kebaikan yang kedua yang mana anda akan terima di sini yang saya nak cerita pada malam ini dinamakan bonus development bonus ataupun group development bonus. Bonus ini dikaitkan sebagai corak ataupun cara kerja kita yang mana Ugrade International mengamalkan binary system. Jadi sekiranya pada hari ini ya anda menggerakkan perniagaan anda, contoh pada hari ini anda dapat sponsor satu kawan ambil titanium. Saya dah bagi tahu tadi, anda akan dapat bonus sponsor 1020 dan pada hari yang sama, anda tadi satu kawan mengambil titanium yang sama. Di sini, anda akan dapat bonus yang kedua. Ya, selain daripada bonus yang pertama tadi, bonus sponsor 1020 untuk kawan yang pertama, 1020 untuk kawan yang kedua. Dan bonus yang kedua yang saya kaitkan dekat sini adalah bonus development bonus, iaitu bonus pairing. Ya, sekiranya package titanium yang anda sponsor, anda akan dapat bonus development bonus ataupun pairing sebanyak RM510. Jadi apa yang saya nak kaitkan cerita pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, untuk package titanium ini anda boleh lihat dia tidak ada maximum daily. Dia tidak ada maximum monthly. Berbeza dengan package yang lain, ya. Yang lain dia ada had tertentu. Sekiranya package basic anda hanya layak untuk menerima RM212 saja maksimum per day. Membawa maksud sebanyak 6,000 satu bulan, ya. Dan kalau misalnya kata package chrome, anda hanya layak terima RM610, membawa maksud RM20,000 sebulan, dan platinum anda akan terima maksimum daily sebanyak 3,000 sehari dan maksimum 96,000 sebulan. Ianya sangat-sangat berbeza sekiranya anda terus lock diri anda untuk package titanium dengan bermodalkan 4800. Satu kali saja anda boleh melakukan perniagaan ini secara international. Di mana saja negara yang ada Ugrade, anda boleh menyertai ataupun membawa kawan-kawan anda bersama. Dan ini akan melayakkan anda maximum income daily secara maksimum dan juga maximum income monthly secara maksimum. Dan apa yang berlaku saudara-saudari, Ugrade International dia mengamalkan international sponsoring, ya. Sekiranya anda ada satu kawan di Indonesia sebagai contoh dan satu kawan di Malaysia sebagai contoh, ia sudah melayakkan untuk anda menerima bonus pairing ini. Anda jelas, ya? Sebab Ugrade International mengamalkan one world, one system, one hierarchy. Ya, kita bukannya second business dan ini memudah cara untuk anda membina jaringan yang lebih besar. Development bonus sebagai titanium ianya tidak ada limit untuk hari dan juga bulan. Ini yang kedua kelebihan yang ada dalam Ugrade International. Dan saya amat yakin dan saya amat jelas, dan di sini anda boleh lihat ilustrasi, maksudnya contoh pendapatan sekiranya anda mengamalkan duplication selama 12 minggu. Ya, 12 minggu, saya yakin dan saya percaya dekat sini 12 minggu secara ilustrasi ini pada saya ianya logik. Sebab apa? 12 minggu membawa maksud 3 bulan, ya. Sekiranya sebagai krum sahaja dalam 3 bulan anda insya-Allah realitinya boleh total income 88
RM88,173. RM88,173. Tapi berbeza sekiranya anda mengambil pakej titanium dalam masa 12 minggu, insya-Allah anda boleh collect total income lebih daripada 2.90 ataupun RM2,90,490. Dan ini saudara-saudari, memang kadang-kadang kita sukar untuk terima sebagai 100% perfect. Dan kalau sekiranya ianya jadi 10% saja dalam masa 3 minggu sebagai titanium, anda pun boleh menerima total lebih daripada RM200,000. Dan saya yakin ini satu peluang yang baik untuk kita mulakan perniagaan bersama dengan New Grade. Baik, dan yang terakhir sekali, saya ingin kongsikan kepada anda pada malam ini, saudara-saudari, satu bonus yang dinamakan Matching Development Bonus. Matching Development Bonus ini adalah bonus yang dikaitkan dengan bonus pairing, tetapi ini diberi upah kepada anda yang hanya memulakan ataupun mengambil pakej terkecil iaitu Chrome. Sekiranya anda mulakan bisnes Ugrade ini dengan pakej basic, anda tidak layak. Dan pastinya memberi kelebihan terbaik kepada anda yang mengambil titanium. Kerana apa? Sebagai titanium, anda akan layak untuk menerima total 15% berbanding dengan 8% di Chrome. Ya? Dan ini apa yang berlaku, saudara-saudari, sebagai titanium, anda juga tidak ada maksimum income untuk tidak ada had. Pendapatan anda infinity. Ya. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah saudara-saudari, seperti mana yang Kak Roy bagi tahu tadi, Ugrade alhamdulillah, ya, kalau kita lihat dah 5 tahun, bermula daripada tahun 2019 sehingga 2025 ini mencecah 5 tahun, dan kita dah berada di 40 buah negara, dan ini 3 daripada 10 bonus yang kami tawarkan. Jadi saudara-saudari, saya harap kali ini sekiranya anda benar-benar ingin mengubah ataupun mendapatkan kebaikan khusus dalam perniagaan, kita kena berterima kasih kepada rakan yang memperkenalkan perniagaan ini. Sebab pada saya, Ugrade menawarkan satu peluang yang sangat luar biasa. Kerana apa? Dari segi produknya, dari segi pengurusan syarikatnya, ia mempunyai satu pasukan yang sangat mantap, ya. Dan alhamdulillah, insya-Allah, ya, kita akan berada di satu sesi yang lain untuk anda mendapatkan maklumat yang lebih detail. Dan pada malam ini saya ingin berpesan kepada rakan-rakan, khususnya, ya, yang baru dengar pada malam ini, ada beberapa promosi yang anda boleh terus ambil pakej titanium dengan kadar promo yang sangat istimewa. Dapatkan maklumat ini kepada orang yang memperkenalkan anda Zoom ini. Dan terutamanya kepada anda yang dah bersama dengan Ugrade International sebelum 23 hari bulan ataupun 23 hari bulan adalah tarikh yang terakhir, anda tolong melakukan repurchase sekurang-kurangnya, ataupun bagi mereka yang membuat sponsoring, anda layak, ya, untuk menerima cabutan bertuah istimewa pada tarikh 27 hari bulan nanti, insya-Allah. Jadi semua sekali pada malam ini saya ingatkan, pada 27 hari bulan 4 nanti kita akan bertemu di Majlis Hari Raya Aidilfitri Ugrade International, dan saya diberitahu, ya, hari raya tersebut hari raya yang sangat-sangat gemilang, satu-satunya yang akan berlaku di Ugrade, sebab kita akan dihadiri oleh tetamu bukan daripada dalam negara tetapi oleh negara-negara tetangga juga, insya-Allah. Jadi Kak Roy, sekian saja perkongsian ringkas daripada saya. Saya harap anda jelas, anda faham, dan dengan perkongsian ini insya-Allah, ya, kita sama-sama boleh mendapat kebaikan bersama. Sekian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah lain masa lain ketika kita akan jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, penerangan yang begitu jelas, confirm nyata. Untuk anda yang mendengar pada malam ni, bersyukurlah anda mendapat mendengar kata-kata hikmah, kata-kata yang memberansang dari seorang leader yang telah mencecah pendapatan melebihi 1/2 juta. Alhamdulillah, syukur, tahniah Haji Wahid. So, sekali lagi saya ingatkan bagi anda yang rasa tidak puas pada malam ini, semestinya lah anda kena datang esok petang di HQ Ugrade yang bertempat di Kota Damansara. Dapatkan alamat dari rakan anda yang mengajak anda mendengar celoteh kita pada malam ini. Besok sama-sama lagi kita kupaskan di mana ada benda yang tersurat di sebalik yang tersirat. InsyaAllah ada ramai leader-leader yang akan menceritakan buat anda pada esok petang. Bukan sekadar Haji Wahid, saya pun ada Tuan Zali, Cikgu Sifukam, Cikgu Azli, NB dan ramai lagi leader-leader, termasuklah kita punya Datuk Sudin, Pak Din dan rakannya Tuan Kamarudin. Dan anda yang saya tak sebut di sini seperti Kak Sarah, Kak Noma dan sebagainya, sila hadir, bawa rakan-rakan anda. Kita penuhkan dewan di atas ataupun di tingkat 3, anda bawa rakan anda. Sebab saya yakin dan percaya setelah mendengar kata-kata hujah daripada Haji Wahid, anda tidak mahu terkecuali. Percayalah, usahalah bagaimanapun untuk datang esok. Paling tidak pun anda akan dapat rasa kopi UG Cafe kita. InsyaAllah. Sama-sama kita berjuang di Ugrade. Anda pun dah dengar dari penerangan saya dan penerangan Haji Wahid. Saya rasa walaupun simple, singkat, tapi mantap. So, jumpa anda semua di Highway Kejayaan. Alhamdulillah. Jumpa anda lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Kak Rai. Amin, amin. Terima kasih.